Assalamualaikum, saya Arabia, pengacara Semak Motiviti PSS SMK Pendakang Timur. Hari ini 24 September telah berlangsungnya majlis penutupan sambutan Bulan Kemerdekaan kali yang ke-68. Objektif program ini adalah untuk menyemarakkan semangat patriotisme dalam kalangan warga sekolah. Oleh itu, jom kita saksikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dari tali pengikat perpaduan sesama bangsa dan perpaduan dengan bangsa-bangsa. Andai kata dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan penutupan Bulan Kemerdekaan dan Bulan Bahasa Sekolah Menengah Kebangsaan Pendakang Timur bagi tahun 2020. Tenang dan memberikan ijazah harus bebas diakan. Ibarat jalur gemilang. Hai, Assalamualaikum. Saya Emily Sadana, wartawan Semak Motiviti PSS SMK Pendakang Timur. Kini saya bersama dengan Cikgu Rosmazila binti Kaliwan. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada pandangan Cikgu, sejauh mana sambutan ini dapat meningkatkan semangat patriotik dalam kalangan pelajar? Okey, pada pandangan saya, melalui sambutan Bulan Kemerdekaan di sekolah dapat menyemai semangat patriotik dalam kalangan pelajar melalui aktiviti yang telah dijalankan sepanjang Bulan Kemerdekaan. Antaranya kita mengadakan kuis kemerdekaan. Okey, di situ pelajar akan cuba menghafal, cuba mengingat tentang peristiwa-peristiwa penting dan tentang tokoh-tokoh yang penting yang telah berjuang untuk mempertahankan tanah air. Dan seperti yang kita lihat sebentar tadi, melalui persembahan lakonan, pelajar-pelajar telah mempersembahkan tentang lakonan penduduk Lubuk Tua yang telah berjuang untuk mempertahankan tanah air daripada serangan tentera Inggeris. Jadi di situ kita melatih pelajar untuk cinta akan negara dan cuba pertahankan negara walaupun kita telah kekal merdeka, tetapi kita masih banyak cabaran yang perlu kita atasi untuk negara kita kekal merdeka dan terus maju. Saya Cikgu atas perkongsian yang telah diberikan tadi. Kita sama-sama. Malaysia merdeka selamanya. Bangkit bersama, teguh perkasa, hargai negara warisan kita. Di bumi bertua ini kita berdiri, merdeka abadi, takkan terhenti. Ini jauh gemilang, simbol gagah negara terbilang. Sejarah berjuang jangan dilupai, itulah darah merdeka. Tadi penutupan sambutan Hari Kebangsaan kali ke-68. Sekian sahaja berlaku untuk Semak Motiviti. Tempat teruskan saya diri. Bye. Ini jauh gemilang, simbol gagah negara terbilang. Sejarah berjuang jangan dilupai, itulah darah merdeka kita. Oh tanah air tercinta, kami janji setia, bahasa jiwa bangsa.